Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebelum kita meneruskan bicara tentang buku pilihan saya, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya berusia 12 tahun dan nama diberi Muhammad Khalid Fahmi bin Ahmad Farouk. Merupakan murid tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Sungai Bakap. Hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda sebuah siri buku yang sangat menarik berjudul Misi Kira Pertandingan Matematik yang ditulis oleh Nazri Salam dan diterbitkan oleh PTS Publishing. Buku ini bukan hanya sebuah buku cerita biasa, tetapi sebuah pengembaraan yang mengajar kita tentang keseronokan belajar matematik. Erti persahabatan dan usaha berterusan untuk berjaya. Buku ini mengisahkan tentang sekumpulan murid yang bernama Sina, Lim dan Mutu atau dikenali sebagai kumpulan sinaran yang terlibat dalam pertandingan matematik peringkat kebangsaan. Mereka bukan hanya bersaing untuk menjadi juara, tetapi mereka juga belajar banyak perkara penting sepanjang persiapan dan cabaran yang mereka hadapi. Dari cerita ini, kita dapat melihat bagaimana matematik bukanlah subjek yang sukar dan membosankan, tetapi penuh dengan cabaran yang menarik dan seronok. Pernahkah anda rasa malas untuk belajar matematik kerana ia sukar dan memeningkan? Kadang-kadang kita semua pasti pernah berasa begitu. Betul tak? Tapi, melalui buku ini, kita akan belajar bahawa matematik sebenarnya boleh menjadi sangat seronok jika kita melihat dari sudut yang betul. Sama seperti watak dalam cerita ini, mereka tidak mudah berputus asa walaupun menghadapi masalah yang besar. Mereka belajar untuk menggunakan logik dan berfikir dengan kreatif untuk menyelesaikan segala masalah yang datang. Buku ini juga mengajar kita tentang pentingnya kerjasama dan semangat berpasukan. Setiap ahli kumpulan dalam cerita ini saling membantu antara satu sama lain, menggunakan kekuatan masing-masing untuk mencapai matlamat bersama. Jika kita bekerja sama, kita dapat menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan lebih baik. Adakah anda rasa penting untuk bekerja sama dengan kawan-kawan dalam menghadapi sesuatu cabaran? Sudah tentu dalam kehidupan sebenar kita juga akan menghadapi banyak cabaran yang memerlukan kerjasama antara kita. Selain itu juga, buku ini memberikan banyak contoh nilai yang patut dicontohi seperti tidak mudah berputus asa, berfikir secara kritis dan berusaha mencapai matlamat. Semua ini adalah nilai yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Konklusinya, Misi Kira Pertandingan Matematik adalah sebuah buku yang penuh dengan pengajaran dan inspirasi. Buku ini membuktikan bahawa matematik bukanlah satu yang membosankan, tetapi penuh dengan keseronokan dan cabaran yang menarik. Jadi, jika anda ingin belajar matematik dengan cara yang lebih seronok dengan penuh semangat, saya sangat menganjurkan buku ini kepada anda. Sekian daripada saya, terima kasih.